itu biasalah. Nak beli motosikal, tengok bajet kita lah. Kemampuan kita dan gaji kita. Yang pertama, ada orang dia membeli motosikal sebab brand. Betul tak? Dia beli sebab brand. Dia suka brand tu. Bukan dari segi teknologi, bukan sebab kemampuan dia, dan bukan juga sebab apa-apa saja. Dia pilih sebab brand. Okey. Apa kita cakap sekalipun, dia tetap pilih brand tu. Okey. Jadi SYM ada peminat dia. Okey. Dulu saya juga pakai SYM. Lama juga saya pakai SYM dari Taiwan. Sebelum kedatangan Zontes. Jadi sekarang Zontes masuk, ada juga peminatnya. Termasuk saya juga. Saya pun peminat Zontes. Okey. Kedua-dua model ni bagi saya terbaik. Cuma kalau ikut